Saya mula mengenal TV di luar kampung saya, itu di rumah kebanyakan masyarakat. Memang welfare, dalam welfare. Situ tu malam di tempat makan tu TV dipasang untuk orang dalam, tapi kita orang kampung curi-curi masuk untuk menonton TV. Dan ketika itu saya mula terdedah dengan filem-filem Melayu yang main di TV sekitar 60-an ke 70-an. Jadi di situ mula tertarik dengan filem-filem Melayu, khususnya filem-filem daripada Cathy Chris. Yang saya suka filem-filem yang silat pahlawan. Saya tak tertarik kita itu drama-drama moden lah, filem-filem moden lah, yang Shaw Brothers keluar banyak tu. Tak tertarik. Saya lebih tertarik pada Cathy Chris. Saya lebih tertarik pada Nordin Ahmad ketika itu. Dan bila tengok filem malam, esoknya kita berlakon, kan, kita ulang balik scene-scene dia orang di kampung atau mencerita balik dalam kelas. Saya terasung benda tu menambat minat saya. Jadi hampir setiap minggu malam yang ada tayangan filem Melayu, saya akan pastikan saya akan tengok. Jadi ketika itu banyaklah filem-filem Melayu saya tengok setiap minggu. Filem yang tengok di panggung, yang pertamanya bukan di panggung, tetapi di kawasan Kuala Lumpur dia ada kamp polis hutan, PPH, di mana sebulan sekali dia orang adakan tayangan untuk keluarga-keluarga atau anak-anak PPH. Dia orang buat tu di kawasan parking truk. Okay. Dia keluarkan truk, dia letakkan layar putih, dia pasang filem tu main. Jadi filem pertama saya tengok di panggung bukan TV adalah Lancang Kuning. Kemudiannya barulah saya menonton filem di panggung ketika umur 14. Saya tak silap saya, abang saya yang bawa saya pertama. Abang saya cuti balik daripada dia sekolah Port Dickson, sekolah Angkatan Tentera. Dia sudah terdedah di panggung-panggung di Port Dickson, di Seremban. Jadi dia ajak filem-filem. Pertama saya tengok di panggung Rex, Mereka Kembali, filem Indonesia. Sandi Sawardi belakang saya. Kemudiannya beralih ke panggung-panggung di sekitar Kota Baru. Khususnya panggung yang paling menarik ketika itu adalah panggung Lidu. Ada tak banyak panggung masa itu di Kota Baru, panggung Lidu, panggung Rek, panggung Audience paling baru, dan panggung Rani. Panggung Rani masih lagi papan mungkin. Sebelum tu awal-awal panggung ada di Kelantan, panggung Mina orang panggil. Panggung Mina ni masa saya membesar dan kenal panggung, dia dah tutup. Dia dah jadi kilang biskut. Tapak Kebimo sekarang ni. Okey, belakang panggung Mina itu situ Jalan Hamzah dulu, situ tempat yang dikatakan terkenal dengan Paris Himalaya. Pusat hiburan dan paling dahsyat sekali panggung. Okay. Bila saya dah mula mengenal filem, bila saya dekat tempat, saya ke sekolah Kota Baru. Daripada sekolah Kuala Lumpur, saya dapat aliran sains di Kota Baru. Sekolah Menengah Ismail Putra, salah satu salah satu sekolah aliran sains yang terbesar di Kelantan. Sebelum wujudnya sekolah-sekolah asrama penuh, sekolah menengah sains dan sebagainya. Jadi saya layak ke sekolah sains. Kekhususan SRP saya agak cemerlang, ada sudut sains dan matematik. Saya pindah. Tapi bila saya pindah ke Kota Baru, antara jarak sekolah saya di kompleks sekolah dengan Kota Baru, dengan bandar, dengan pusat bandar yang ada panggung wayang ketika itu, dalam 2 km. Sinilah saya mula belajar tengok wayang. Saya penting sekolah. Sekolah saya sekolah petang. Saya masuk sekolah sekejap, saya pastikan saya jalan kaki. Pukul 3 wayang main, pukul 5 saya habis balik, saya masuk sekolah balik. Hampir setiap hari. Tiket 65 sen, belanja sekolah RM1. Bas kita pakai pas bulanan, tak payah apa. Jadi saya tak makan di sekolah. RM1 yang mak ayah bagi tu, saya pastikan untuk saya beli tiket wayang 65 sen. Okay, 65 sen. Dan lebih lagi 35 sen. Itulah untuk makan 35 sen tu dah. Bermula daripada situlah saya menggilai filem. Bukan sadar. Filem Melayu tak banyak masa tu masuk, tapi filem orang putih, filem Cina dan sebagainya. Indonesia. Jadi sesekali saja filem Melayu hanya bermain ke panggung waktu raya je. 1981
Saya ambil STPM di sekolah swasta. Selepas saya gagal di sekolah sains tadi, SPM, saya ambil SPM lagi satu. Lepas 3 saya sambung untuk naik ke tingkatan 6 di sekolah swasta. Saya pendidikan. Okey, masa STPM, itu STPM pertama. Sebelum tu STP, ada mata pelajaran dia panggil kertas am. Dalam kertas am ini kita kena menulis esei. Kita buat esei, tajuk yang diberi banyak tajuk, tapi antara yang menarik saya ambil untuk menjawab persoalan itu adalah macam mana nak membangunkan filem Melayu. Saya tertarik dengan tajuk itu, dan saya sebelum tu saya banyak baca artikel-artikel kritik filem yang ditulis oleh Johan Jaafar sekarang Tan Sri ya, dalam majalah Dewan Masyarakat kata saya. Dia ada kolom kritik filem. Jadi saya banyak membaca kritikan filem itu. Saya ambil, saya jawab soalan itulah. Tapi malangnya sampai sekarang saya tak pernah tengok keputusan peperiksaan saya tu. Sampai sekarang saya tengok. Sebab kena bayar, sekolah swasta kita kena bayar. Bulanan saya tak bayar. Ayah bagi duit saya tak bayar. Kan. Saya buat belanja filem dan sebagainya. Jadi bila nak tengok keputusan peperiksaan kita kena bayar hutang agak banyak sikit. Jadi saya tak mampu bayar, saya tengok keputusan. STPM sampai sekarang saya tak tahu. Saya lulus ataupun tidak. Yang menariknya, Mahdi J. Murad, Dr. Mahdi J. Murad, dia juga ambil STPM tahun yang sama dengan saya, dan dia kata dia menjawab soalan yang sama dengan saya. Okey, sebelum 82 saya kerja dalam bahasa dan pusaka. Saya berjumpa dengan Johan Jaafar ketika itu yang saya sangat kagumi dia. Waktu break ke, waktu rehat ke, Johan Jaafar kata, jom tengok filem. Dia kata, aku sudah tengok filem, pernah tengok filem 280 filem setahun. Saya cuba nak target dan sedia Jaafar. Dan pada situ saya mula menonton filem. Setiap minggu balik kerja saya tengok filem setiap minggu. Tapi saya tak sempat kira adakah saya dapat capai banyak tu filem. Tapi akhirnya saya rasa saya banyak menonton filem, dan bila keluar tape atau DVD, kalau filem bagus saya akan bagi. Dia mendedahkan saya kepada filem-filem yang berat. Kan filem art yang berat ni dia dedahkan kepada saya. Dia bagi pinjam dan bagi apa. Jadi situlah keadaan awalnya, sehinggalah banyak panggung-panggung ditutup. Zaman panggung ditutup, di seluruh Malaysia saya rasa banyak panggung ditutup. Bukan saja di Kelantan, bukan saja kerajaan di Kelantan menutup panggung. Tak, saya percaya sebelum itu lagi banyak panggung-panggung di Malaysia ditutup. Sehingga setiap negeri yang masih ada panggung pun tak banyak, 1-2 panggung saja. Ketika itu masuknya video tape, VHS kan. Orang boleh sewa RM3, dan menyebabkan banyak panggung orang tak pergi ya. Banyak tutup. Kemudian muncul Cineplex untuk panggung kecil dan sebagainya. Dan kebetulan selepas itu ada negeri-negeri yang meneruskan tak menggunakan ada panggung. Saya selalu merindukan panggung-panggung lama, panggung-panggung awal yang saya tengok. Panggung Rani, panggung papan yang ayu kecil. Bayangkanlah panggung Rani itu, cowboy naik kuda, tandas kiri kanan. Cowboy naik kuda, John Wayne naik kuda tu. Kalau ada kebetulan orang nak pergi tandas, dia buka pintu tandas saja, kuda masuk tandas. Jadi saya menurut saya sangat seronok mengenang macam tu. Dan saya tunggu benda tu untuk saya tahu. Kan? Kuda masuk panggung, kita oh kuda masuk jamban tu. Kita saja bising-bising kan, seronok kan. Dan masuk panggung masa tu memang tu, selain daripada tengok wayang, pada awalnya selain daripada tengok wayang, untuk kita curi-curi makan bulan puasa. Kan. Sat rokok, budak-budak kan dalam gelap, orang tak nampak apa. Kan, daripada situ. Tetapi walaupun itu asalnya kan, tapi lama dia membentuk kita jadi minat dengan wayang. Okey, panggung dari satu tutup di Kelantan, akhirnya semua panggung tutup. Audien dibeli oleh UMNO, jadi pejabat UMNO. Panggung Rani hancur, panggung Rex juga hancur. Ada dirobohkan, dibina bangunan lain. Yang tinggal panggung Lido, panggung yang lama antara 4 panggung sebelum Minah, Lido kan, panggung nombor 2 lama, ada di tepi Sungai Kelantan. Jadi setiap kali kalau saya balik
kampung, saya akan lalu pusing kat Ledu, saya tengok. Sebab saya, inilah tempat saya mengenal filem yang banyak kan. Banyak sejarah-sejarah situ, masuk curi, masuk bayar 20 sen kepada penjual tiket. Suruh masuk, duduk. Kemudian bila ada orang datang, kita bangun, cari tempat lain, sehingga kita terpaksa berdiri kat dinding bila panggung sudah penuh kan. Dia panggil, istilah dia kata panggil boyo. Boyo ni kita bayar kepada orang jaga tiket. Satu hari saya pagi, Tuhan nak tunjukkan kepada saya kan, apa pasal kenapa saya balik dengan bas. Biasa saya balik bawa kereta. Sekitar awal 2000 tak silap, saya balik dengan bas. Bila bas turun pagi pukul 5 lebih, dia turun je dekat stesen bas Kota Baru. Bukan stesen bas sebenarnya, tempat bas berhenti. Dia turun, saya nampak api menjulang pagi tu, sungguh tu dah tak berapa jauh lah. Adik ipar yang nak ambil saya kata tak boleh, tak, kita pusing ke tempat terbakar nak tembak. Saya sampai tempat terbakar, panggung Lido tu terbakar depan mata saya lah. Rasa macam nak buai air mata saya tu, menang. Alamak, daripada Kuala Lumpur 400 lebih kilometer, Tuhan hantar aku pagi tu nak melihat satu kenangan aku dulu terbakar depan mata aku. Dan orang tak ramai lagi masa tu, tak bas 10 orang pun. Pagi sangat kan. Jadi saya tunggu situ, dia nampak satu poprak. Saya tak tahu kenapa habis. Itu antara kenangan saya dengan filem. Selalu kita dengar kalau orang kata filem Melayu kembali semula setelah hilang, setelah lenyap 1975 melalui kemunculan filem Keluarga Si Comart, terbitan Sabah Film Production. Sebelum itu ada banyak filem lain pun ada, tetapi masih lagi bersifat milik studio studio Merdeka, tapi tak membesar dan tidak menjadi satu yang orang ingat orang kali ya. Kemudian munculnya Keluarga Si Comart 1975 kan, 15 tahun. Pertama saya percaya daripada situ mula munculnya produser-produser personal, orang perseorangan, tidak lagi studio-studio besar kan, tidak Shaw Brothers ke studio mereka, tak ada lagi. Jadi munculnya Sabah Film Production, M. Burhan akhirnya mula dengan Si Comart. Kemudian 2-3 lagi filem lain muncul selepas itu kan, Saya Kecil Production dan sebagainya. Kemudian Jamin Sulong mula mengarah filem-filem Permintaan Terakhir dan sebagainya kan, yang mula munculnya pelakon-pelakon baru ketika itu. Saya percaya ketika itu M. Burhan bukan orang filem, tapi orang yang ada duit. Satu, company besar daripada Sabah, bukan bisnes lain. Balak, saya tak pasti sangat, tapi saya tak usah. Tapi kesediaan dia untuk menyertai industri filem Malaysia ni satu benda yang patut kita banggakan lah. Walaupun dia tak ada pengalaman, tapi dia menggunakan pengalaman-pengalaman daripada tenaga-tenaga lama, Aziz Atas dan geng dia. Saya rasa itulah bermulanya Keluarga Si Comart dengan komedi itu. Kemudian M. Burhan mula mengarah sendiri selepas itu ya. Yang Sumpah Semerah Padi sebagainya, Pendekar. Kemudian lah muncul Jamin Sulong dengan pelakon-pelakon baru ketika itu. El Amin muncul, Uji Rashid muncul, Yusuf Haslam muncul kan, Zulkifli Zain muncul kan. Mereka ni semua selain daripada Yusuf Haslam, mereka lain ni daripada Kompleks Budaya Negara. Ketika itu kita ketalusan sangat pelakon. Kebetulan mereka ini dinanti-nantikan. Dan saya percaya setiap filem yang dikeluarkan ketika itu meletup lah. Tak ada filem gagal lah. Sebab orang Melayu dah lama nak menunggu filem tu. Filem Melayu dalam bentuk baru, dalam filem warna dan sebagainya. Tercetusnya daripada situ, daripada penerbit-penerbit yang bukan asal orang filem ini, menyebabkan mulanya orang-orang filem, saya percaya mula berani menerbitkan filem sendiri. Kalau aku boleh buat untuk orang lain, kenapa aku tak buat untuk aku kan? Dia lebih faham filem, dia lebih tahu.
Jadi mula muncullah orang filem sendiri yang menerbitkan filem. Dalam tahun 80-an apabila stesen TV mengurangkan sangat banyak mengurangkan kemasukan filem luar ke TV. Okey. Selama ni banyak syarikat kita ni yang supply filem ke stesen. Banyak syarikat ni supply. Tapi bila stesen kata kita nak 80% filem drama tempatan. Nak kurangkan nama. Jadi dia orang ni masalah sebab dia orang bukan buat drama. Dia orang supply drama-drama Jepun, drama putih, drama. Masa itulah RTM buka untuk drama tempatan. Dia orang yang dah berkhidmat untuk stesen kan. Stesen bagi ruang pada dia orang dulu. Okay, kau orang buat drama sendiri. Jadi muncullah produser-produser drama tempatan orang kita yang asalnya bisnes-bisnes lain. Banyakkannya bisnes biasa je. Tapi satu syarikat dia beli filem hantar. Ini sambilan je kan. Tapi bila muncul dia terus jadi produser drama. Okey. Daripada produser drama, pengalaman dia orang buat drama menyebabkan dia orang lagi berpengalaman dan lebih berani. Jadi muncullah buat filem pula daripada syarikat-syarikat. Jadi sepatutnya kita tengok banyaklah muncul produser filem. Kalau boleh bagi contoh kan, Iswa Aslam dia mulakan drama dulu, baru dia buat filem. Kan? Syarikat besar ketika itu lah Pawan Nizarman. Syarikat sangat besar. Dia mulakan drama walaupun dia kain songket untuk tentera. Dia ada kan, dia buat drama TV, kemudian dia buat filem. Dia makin berani, makin nampak orang peniaga kan, orang bisa macam mana. Jadi muncullah penerbit-penerbit filem. Dan saya tak langsung penerbit-penerbit filem di Kelantan, drama pun ramai masa tu. Di Kelantan ramai penerbit-penerbit drama TV sebab orang Kelantan ni kebanyakan bisnes. Dan pemilik syarikat Kelantan ni perempuan ramai. Nizarman, Rohani Nizarman. Ada satu radio yang bekerja dengan Datuk Rahim Razali, asal film production. Salah Norani juga nama dia. Kan dia ni orang radio. Kan dia juga buat asal film production. Saya kalau tak silap saya filem daripada syarikat Kelantan yang awal pertama kali dibuat 1975 tak 77 dia tu. Okey. Rakhi Film Production. Syarikat Rakhi Film Production ini sebenarnya adalah syarikat yang bawa filem ke panggung. Dia yang supply filem ke panggung lah. Rakhi Film lah. Tetapi satu ketika zaman 70-an, 75 kalau saya kemasukan pelarian Kemboja, grup yang kedua 20 orang, salah seorang itu adalah penerbit dan juga pengarah filem dan juga pelakon di Kemboja. Penempatan dia orang di tempat saya. Jadi saya orang awal kenal dengan pelakon dan pengarah ni. Sebab saya suka orang baru masuk Kemboja, kita pergi berkenalan dengan dia. Bila dia kata pengarah filem, saya lagi seronok sebab saya suka filem. Ini adalah kalau masih ingat nama dia, Ismail Sasakul. Rakhi Film Production barangkali belum berjumpa dengan Ismail Sasakul ni. Dia berani buat satu filem Salah Asuhan. Saya kan bukan Salah Asuhan, menggunakan pelakon-pelakon lokal dan tempatan. Itulah syarikat filem pertama yang keluarkan filem di Kelantan. Ismail Sasakul kemudian buat filem dengan syarikat lain, Sibogo. Kalau masih ingat nama filem hero-nya filem tu Daud Selamat. Daripada Sibogo dia pindah ke KL, dia banyak buat drama TV. Kemudiannya dia pernah Serampang 3 Esportinata hero adalah arahan Sasakul, Ismail Sasakul, dan filem Dadidu dia sebagai juru kamera, fotografer. Okey. Saya berkenalan awal. Saya atau orang mengajar Ismail Sasakul bercakap bahasa Melayu. Dia hantar, dia bagi pada saya filem, dia minta saya tolong pergi ke kedai gambar. Saya gambar lah, frame untuk dia gambar. Saya tengok semua gambar-gambar filem. Dia beritahu saya, abang nak hidup dengan benda ni di Malaysia. Rupanya betul. Tadi dia hidup dengan filem bila dia perkenalkan diri dia.
Ismail Mahmud, salah seorang pelakon daripada Kelantan yang sezaman dengan Eddie Osmera yang sama-sama merantau daripada Kelantan ke Singapura ketika itu awalnya sebelum berpindah ke studio mereka. Jadi pelakon yang awal saya percaya orang daripada Kelantan yang menjadi hero filem-filem Melayu ni. Eddie Osmera handsome kan, Arab sikit lah dia Arab sikit, Syekh orang tak Syekh sikit. Mereka sama-sama di Pekala Cepa. Ismail Mahmud orang Pekala Cepa, tempat saya. Ada Osmera walaupun dia orang Melu tapi dia tinggal di Pekala Cepa. Jadi dia orang ni mula, saya tak tahu kenapa dia orang ke Singapura, barangkali dia pun macam saya juga, saya percaya sangat minat dengan lakonan-lakonan sehingga dia orang buat keputusan berani nak pergi ke Singapura kan pelakon dan dia orang berjaya. Okey. Ismail Mahmud kemudiannya dalam tahun 1982 awal, tak silap saya, sebelum tu lagi dia sudah mula buat filem di Kelantan. Dia pernah terbitkan filem berjudul Ribut Ujung Senja, arahan Eddie Osmera, dia berkawan ya, filem purba. Kemudiannya saya pernah dengan secara langsung pergi ke tempat audition untuk filem Esok Untuk Siapa, Jin Samsudin. Sebelum tu Jin Samsudin sudah mengarahkan siri-siri Esok dia, dan 3 siri, dan salah satu siri Esoknya itu adalah bukan terbitan dia, adalah terbitan Ismail Film Production, ISE Production. Okey, dia buat ini, dia memerlukan pelakon-pelakon lokal lah sini. Jadi dia keluarkan audition. Saya tak tahu, saya tak ambil tahu pun benda tu. Tapi saya ada seorang kawan saya di kampung, dia minat filem. Dia dapat tahu, entah daripada mana dia dapat tahu, dia ajak saya pergi. Saya ada motor, dia tak ada motor. Saya bawa dia daripada Kelang Cepa ke Kota Baru. Saya rekat di Ismail filem dalam Kelang Cepa di Kota Baru. Ramai orang tengok berlakon, ramai orang berlakon. Jadi kawan saya ni dia rasa dia sangat handsome kan. Dia tahu saya bukan handsome, saya bukan. Jadi dia tak ada pun nak ajak saya, jom mesti borak saya, dia tak ada. Dia semua memang untuk hantar dia je. Saya hantar dia, saya tahu bilik tu di Samsudin ada kan, Rosnah Makno. Ni filem pertama Rosnah Makno ni. Soalnya seorang antara sedia tepi. Ada salah seorang pelakon ekstra dalam filem tu, Abang Hassan, Abang besar. Kalau tengok filem tu ada dia ekstra juga. Tapi dia banyak berlakon kalau Kelantan ada ekstra Abang Hassan. Smart dia. Dia tanya saya, kenapa tak masuk sekali? Saya kata, tak tahu, saya tak layak. Apa saya tak layak? Saya kata, saya rasa tak layak. Saya melihat pelakon semua handsome. Kita nak menjadi pelakon semua mesti handsome. Dan saya kata, saya pendek. Saya nak kata saya tak handsome, tak sedap juga. Jadi saya pendek lah. Pelakon tinggi kan. Dia tengok saya, dia tinggi besar. Dia kata, Dek, filem ni filem Melayu, bukan filem putih. Kenapa kita nak tinggi macam orang putih? Kenapa kita nak kulit macam orang putih? Ni filem Melayu, sesuai dengan kita ni. Ya, betul. Tapi saya tetap tak masuk, tak apa. Okay. Kawan saya gagal. Dia tak menjadi pelakon sampai sekarang lah. Dia gagal. Alhamdulillah, akhirnya saya terbalik, saya yang dapat peluang ni. Jadi Ismail Mahmud adalah kebanggaan kita dengan Eddie Osmera ketika itu di Kelantan. Setiap kali filem dia keluar di panggung atau di TV, orang Kelantan nak merasakan bahawa okey, ini support yang sangat bagus lah. Kita bayangkan kalau orang kita luar lah, kita kenal lagi orang itu kan, memang kita seronok kan. Itu juga yang saya rasa bila saya mula terlibat kan dekat TV. Sebab saya boleh bayangkan saya juga macam tu satu ketika dulu kan. Jadi Ismail Mahmud, Eddie Osmera, legasinya makin lama makin hilang. Akhirnya muncul Rafi Husin. Kan, Rafi Husin, Elvis Presley Kelantan. Kan, dia pernah menang pertandingan Elvis. Saya kenal Rafi Husin secara peribadi sebab saya berkawan dengan sepupu dia. Dan bila dia dapat berlakon filem, saya antara orang yang sangat bangga. Sebab saya kenal. Kan, Rafi berlakon sekarang. Kan, Rafi berlakon. Kemudian Mustafa Kamal, kawan baik saya. Kan? Kawan baik saya. Tempat kenal. Jadi pelakon. Jadi semua tu
jauh dengan aku ni. Masa tu muncul dari Kelantan semua handsome lah kan. Kalau penyanyi pun Rahim Ma'ruf. Malah ketika itu pemain bola sepak Kelantan pun handsome. Kalau cek kan handsome. Jadi aku ni pergi ke Kuala Lumpur ni, orang tak kata orang Kelantan. Semua orang kata saya orang Penang ketika tu. Mamak. Cuma buka mulut saja baru orang Kelantan. Dalam sepanjang 50 tahun film nasional kemari, kalau diminta untuk saya memilih satu saja filem yang terbaik pada saya memilih filem Abang karya Datuk Rahim Razali. Kerana di situ saya melihat satu bentuk cerita yang membuka pemikiran kita tentang melihat sebuah penceritaan. Selama ni kita melihat cerita tentang macam seolah-olah biasa, memang cerita biasa, cuma penceritaannya berbeza. Tapi Abang satu krisis keluarga, orang businessman Melayu yang besar, krisis orang-orang bijak untuk melihat bangsa kita ke depan. Tidak bernostalgia patah balik dengan cerita yang lemah, tapi ini satu bentuk yang jarang ataupun belum pernah saya rasakan. Apatah lagi kalau saya daripada kampung, orang-orang macam saya daripada kampung, kita tak nak fikir ada keluarga Melayu yang macam ni. Abang yang mulakan. Okey, kalau kita ambil sekarang ni, konsep kita ni 50 tahun filem Melayu kan. Daripada 75, daripada orang kita sendiri yang buat filem. Dan sebenarnya dari awal lagi filem Melayu tu dah wujud kan. Tapi ini kita ambil daripada 50 tahun daripada orang kita sendiri yang buat dah. Artinya 50 tahun itu satu umur yang matang. Yang matang. Apatah lagi kalau dicampurkan saya pada tahun 1950-an, 40-an Melayu dah ada. Jadi matangan tu sangat tinggi ya. Saya secara peribadi masih percaya bahawa kita masih lagi terkebelakang. Walaupun saya melihat filem-filem mutakhir kita sangat bagus. Nak bandingkan filem-filem zaman dulu. Pada saya zaman filem zaman dulu tu hanya sekadar nostalgia je kan, kita mengenal perkembangan dia. Dari sudut cerita dan pembuatan lah, mereka kita sekarang lagi bagus lah. Ilmu kita lagi banyak lagi buat lah. Tetapi ada sedikit kecelaruan di situ apabila kita tidak menggerakkan filem kita ke arah yang lebih luas, lebih besar, lebih bersifat filem-filem internasional yang kita tengok. Barangkali kerana kita masih lagi diikat dengan mentaliti penonton. Saya katakan barangkali, tidak benar. Dan barangkali juga mentaliti kita yang pembuat, kita meletakkan pada mentaliti penonton. Sedangkan barangkali penonton juga berfikir, kenapa kau buat macam ni, aku nak tengok benda lain lah. Jadi antara dua tu kita tak tahu mana satu. Boleh jadi mana satu. Yang ni kata yang ni kata yang ni kan. Kayak aku nak buat filem yang penonton nak tengok, ini saja yang nak tengok. Penonton pula kata aku tak ada pilihan tengok sebab ini saja yang orang bagi. Jadi ini harus dilihat semula. Dia harus dilihat semula dan ditengok bersama kemungkinan supaya kita bergerak lebih jauh, lebih ke depan, lebih bersifat besar lagi industri filem kita dari sudut penceritaan, pembikinan dan sebagainya. Ini mungkin berlaku bukan negara kita saja barangkali. Kan negara-negara lain pun juga ada masalah dengan isu ni. Tetapi walau macam mana pun, saya percaya sebagai pengkarya
pembikin filem, orang seni yang dianugerahkan jiwa yang berseni, dia tidak harus terikat dengan tuntutan-tuntutan sekitar tadi tu. Kan? Kalau orang meniaga, dia mungkin kata dia meniaga untuk orang, kan? Tapi orang seni, dia tak boleh, dia nak, aku nak jual barang aku bukan nak jual barang orang yang nak, contoh. Mungkin bermasalah sedikit sebab produser dia peniaga. Kita pemikir orang seni, tapi harus ada jalan yang diambil untuk tersulam indah serasi antara pemikiran ni. Okay, ni. Sebab kita harus sedar bahawa kita meniaga seni. Kalau kita meniaga, tapi meniaga seni. Dan seni ada sifat-sifat dia sendiri yang kita tak boleh rosakkan dia. Jadi sebagai produser yang berniaga seni, dia harus sedar, aku ni berniaga barang seni. Jadi dia tak boleh meniaga macam dia meniaga barang lain. Contoh, kalau kita boleh dapatkan satu titik temu antara ni, saya percaya kita boleh tinggi. Kita boleh melonjakkan industri filem kita. Sekarang ni macam mencari-cari, kan? Masih lagi masa mencari-cari. Walaupun dari sudut pembikinan, teknologi kita ada, tapi kita masih mencari apa yang nak tengok. Macam ni kau nak tengok. Kita masih lagi tersangkut di aku nak buat untuk orang tengok pun nak tengok. Kita tersangkut situ. Kita patutnya sudah sampai masanya orang harus tengok apa yang aku nak buat. Okey, kan? Orang harus tahu apa pemikiran aku. Okay. Sebab kalau kita mengambil contoh, apa yang orang nak dengan apa yang orang perlu, dua benda yang sangat berbeza. Kita masih lagi fikir apa yang orang nak. Tapi mungkin orang tu tak perlu, dia cuma nak je. Tapi sebagai seorang pemikir, kita harus fikirkan apa yang orang tu perlu sebenarnya. Dan macam mana kita nak jual ke orang tu perlu supaya dia sedar bahawa inilah yang dia perlu. Jadi nak menganjakkan filem kita setelah beberapa tahun harus bergerak daripada apa yang orang nak pergi apa yang perlu. Salah satu perkaranya. Dan salah satu lagi, saya percaya kalau kita tak keluarkan barangan kita sendiri, kita tak akan muncul dengan baik. Ini barang kita. Tapi kalau orang tahu kita buat ini barang orang, jadi orang masih nak barang orang. Jadi filem Melayu harus keluar barang sendiri. Filem Melayu ke filem Malaysia ke, saya tak ada masalah nak menyebutnya tu. Kan, bukan bisa kat filem Melayu saja. Filem Malaysia harus melahirkan Malaysia itu sendiri. Supaya kita nak bertanding dengan orang pun, nak tak lawan dengan orang pun, biar barang kita. Kalau kita nak bertanding dengan barang orang itu, masalah juga. Tetapi perlunya ada juga orang-orang yang berjuang yang ke depan, yang jauh mereka nak bawa, dan selalunya orang ini menjadi korban, ya, menjadi mangsa, kan? Tetapi harus ada mangsa ini harus ada supaya ada masa dunia kita sendiri sedar bahawa kita ada pejuang yang bawa kat. Kalau semua tak ada, semua ikut segala, kita tak ada rasa perjuangan itu. Jadi kalau kita tengok setiap masa, setiap zaman ada pejuang-pejuang yang terkorban untuk itu. Tapi dan ada juga legasi-legasi yang meneruskan perjuangan itu. Ini sangat penting. Dan saya melihat, saya bayangkan macam inilah. Satu company sudah berjaya besar, yang buat duit lah, yang tengok. Apa salahnya kalau company ini juga yang meneruskan perjuangan kawan-kawan yang gagal tadi. Dalam masa sama dia buat yang ni, tolong yang tu yang ni. Kan? Sebab yang inilah yang akan menjadi maruah nanti. Kan orang. Yang ini dia bukan menjadi maruah ini untuk dia aja. Kan untuk dia buat duit tu apa, tapi bukan menjadi maruah industri, bukan menjadi maruah negara kita. Jadi apa salahnya kita bersama-sama buat dua tiga bersama untuk mengangkat maruah ni supaya di luar melihat Malaysia juga ada maruah dalam industri filem. Kalau lah ini boleh jadikan satu kerjasama, saya rasa alangkah baiknya.
bukan kata orang-orang yang berjuang sini mendengki atau berasa iri dengan orang yang janji. Tak apa, kau buat tu bagus tu, tapi masalahnya kau tolong sini. Kan sini. Jadi saya percaya sebenarnya itu perlu tu. Itu perlu. Sebenarnya kita, masyarakat kita sangat bertuah juga ya, kerana kita ada satu platform siar yang selama ini mengumpul dan menyiarkan sesuai dengan Malaysia filem-filem lama kita, khususnya 50 tahun hari ini. Kerana ini satu archive. Filem kita tahu sebagai satu bahan dokumentasi yang sangat baik. Tapi kalau kita tidak jadikan dokumentasi, kita memang suka nak tengok, nak cari. Tapi siar adalah satu usaha yang sangat bagus buat saya untuk menyimpan archive ini. Anda boleh rujuk filem, kita boleh rujuk jelas satu bahan rujukan zaman yang boleh kita tengok. Kalau kita nak tengok orang dulu 50-an, budaya hidupnya, pakaian, filem saja yang ada. 70-an macam mana melalui filem. Novel kalau ada pun kita boleh hanya membayangkan saja. Setiap orang bayangan yang berbeza. Saya baca, saya bayangkan tangga dia keluar rumah, tangga dia ada pokok macam ni. Saya bayangkan tangga. Orang lain baca boleh bayangkan tangga macam tu. Tetapi visual, semua orang melihat yang benda yang sama. Itu dokumentasi yang baik. Jadi usaha-usaha siar menyimpan satu archive untuk filem-filem Melayu ni sangat penting. Dan saya percaya setiap orang saja, bukan sekadar orang filem saja, malah orang-orang biasa sekalipun, apa saja bidang sekalipun, boleh membuat rujukan. Dan untuk 50 tahun filem nasional ini, satu kerjasama yang bagus siar dengan satu syarikat kasut Foong Keong. Satu Foong Keong. Foong Keong ni satu jenama yang sangat sinonim dengan perjalanan filem kita daripada 70-an ke 40-an ni. Sebab ini kalau kita tengok Foong Keong, satu kasut yang sesuai, relevan untuk semua golongan masyarakat dalam kita, orang muda, orang tua, orang apa saja. Dia muncul sebagai satu fashion yang sangat menarik, sangat sesuai ketika itu, satu fashion baru ketika itu, orang-orang yang melawan fashion. Dan kemunculan awal Foong Keong adalah kasut Bruce Lee, kita panggil Bruce Lee. Ketika sebab saya katakan tadi, dia sinonim dengan filem ketika itu. Sebab zaman Bruce Lee dulu semua orang gila kan Bruce Lee, semua orang nak jadi Bruce Lee. Jadi kasut Bruce Lee ni semua orang mesti ada. Semua orang mesti pakai kasut Bruce Lee ketika itu. Dan masa itu sangat popular kasut Bruce Lee, sebelum Foong Keong keluarkan siri-siri kasutnya yang lain, kasut yang lain. Jadi satu usaha yang baik daripada Foong Keong dengan siar. Siar kita faham satu platform yang untuk nak menjaga dan mengangkat filem-filem Melayu lama. Tetapi Foong Keong, kalau kita tengok satu syarikat yang melakukan produk, tak ada kena mengena langsung dengan industri filem. Tetapi satu usaha yang baik, Foong Keong meletakkan dia bersama dengan siar untuk sama-sama kita meraihkan 50 tahun filem Malaysia kita, nasional kita. Bukan sekadar untuk melihat dan mengenal, tapi 50 tahun itu harus dilihat macam mana untuk pergi lagi ke depan. 50 tahun untuk melihat, untuk kita tengok ke depan. Sekarang tahu. Dan saya percaya siar dengan Foong Keong akan terus memberi kerjasama dalam pengembangan industri kita sekurang-kurangnya dalam platform-platform yang seperti ini. Terima kasih.